Mencapai had kelajuan. 30 saat berlalu. Memasuki had kelajuan. Gemu, awak tak apa-apa? Saya nak ke mana ni? Man? Gemu! 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 Awak tak apa-apa ke? Ini adalah mustahil. Ia terlalu awal untuk buat ujian. Tolong keluarkan foto tube tu. Ya. Mungkin kapasiti ini tak mencukupi. Gamu. Hah? Ultraman. Apa dia? Adakah saya menyebutnya? Ada. Walaupun itu pelajaran kamu, tapi kalau selalu gagal, tentu profesor akan merungut. Kan bagus. Pihak universiti ada bintang kami. Awak boleh gagal kalau cuai. Awak jangan sebut pasal gagal. Sistem di sini dah lengkap. Cuma alatnya ketinggalan sikit. Jadi kalau saya dapat atasinya, entahlah. Budak perempuan tu, dia dari bidang sastra. Jemputlah dia ke Makmal. Sudah. Pelajar bidang sastra takkan nak ikut kita. Marilah pergi. Tapi dia tu cantik. Ajaklah dia sama. Kalaulah alat tu sama kelajuannya dengan kesedaran manusia,
Apa yang akan berlaku kamu? Mungkin kita boleh faham sesuatu macam perasaan bumi kita ni. Apa kata kita belajar benda yang berfaedah? Apa kita buat ni tak berfaedah ke? Saya dah pun cipta sesuatu. Tak tahulah berguna atau tidak. Tapi setahu saya ia berjalan lancar. Tapi awak tak beritahu kami apa rahsianya. Memang betul tu. Ya, rahsia tetap rahsia. Garisan bengkok kelihatan di ruang angkasa. Objek besar muncul dari lubang cacing. Alat tu terlalu banyak gangguan. Betul tak kamu? Apa benda tu? Objek yang muncul dari lubang cacing berhenti pada ketinggian 100 meter. Di mana ia akan jatuh? Pada 335 K1. Apa tu? Takutnya. Apa bendanya tu kamu? Entah, saya tak tahu. Tak mungkin. Besarnya bercahaya. Sasaran kita berada pada tahap 200 meter. Kami menunggu arahan. Tidak lama lagi, darurat akan diisytiharkan di Tokyo. Walaupun usaha membenteraslah pun dilakukan, namun tiada apa-apa pengumuman dari pihak berkuasa. Ini adalah misteri. Dan sekarang, Ini adalah kebenaran. Kitalah saksi dalam sejarah. Saya tak nak jadi korban yang pertama. Ini ke dia? Adakah ini yang dimaksudkannya? Kamu? Kawasan ini hendaklah dikosongkan. Ini adalah arahan dari kami. Tolong kosongkan tempat ini dengan segera. Semua orang dikehendaki tinggalkan tempat ini sekarang. Kenapa tak berjalan? Tak boleh, tak boleh. Amsan Cik. Tak boleh, tak boleh. Kami nak ke sana. Cepatlah sikit Rimbun. Nak cepatlah ni. Cepat apa macam tu, macam orang tua je. kami sedang mengkaji keadaan yang berlaku dari segala aspek. Sebenarnya apa yang berlaku ni? Hei, berhenti. Hei, berhenti. Objek terbang telah berhenti sepenuhnya. Laporan dari pasukan keselamatan, terdapat getaran pada objek tersebut. Ini bukannya mimpi. Apa agaknya akan muncul? Makhluk asing lah. Hei, kamu. Apa pendapat? Mana dia? Ini Gamu Takayama. Awak nampak tak? Itu ke yang dimaksudkan? Ini ke yang kita takutkan? Betul ke? Cepat beredar! Cepat beredar! Cepat! Sekiranya kosongkan tempat ini, kami arahkan semua tinggalkan tempat ini. Selamatkan diri cepat. Cepat! Kamu mana?
yang jatuh tu? Ha? Tengok tu! Lari! Mereka tak percaya! Mana perginya kamu ni? Raksasa! Maaf, kami terlambat. Dapatkan gambar dari udara. Rimbun, cepatlah sikit. Saya sedang usahalah ni. Reko, siap dalam 1 minit. Kami tunggu awak. Alamak, saya belum siap lagi. Kawasan tu masih belum dikosongkan lagi. Kemusrahan makin merebak. Roger, hubungan dengan bintang Alchemy dah dibuka. Adakah ini bencana yang dimaksudkan itu? Itu hanya tandanya saja. Awak kata tanda? Maksud awak, ini tak bawa apa-apa makna? Tuan Shiba, kami dah lakukan serangan. Masih tak puas hati? Saya tak sangka ini akan berlaku. Kami dah cuba sedaya upaya. Mulai sekarang, tanggungjawab di bahu awak. Satsumi, Pasukan kilat sentiasa bersedia, Tuan. arahkan seluruh bandar ini dipertahankan dengan segera. Baik, arahan diterima. Benarkah pasukan gempur pergi dulu? Baik, saya akan sampaikan maklumat. Pasukan gempur berlepas. Ini bukan latihan. Ini bukan latihan. Pintu utama dibuka. Pasukan gempur bersedia untuk berlepas. Semua berkeadaan baik. Sistem kuasa telah pun dinyalakan. Bersiap sedia. Pejuang 2, siap sedia. Pejuang 3, dah sedia. Tiba juga saat ni, akhirnya. Tunjukkan kemahiran kita. Jangan bercakap. Gas check. Boleh berlepas sekarang? Pasukan gempur berlepas. Berlepas. Sekarang. Pasukan kilat. Berlepas. Piskari dilancarkan. Pintu utama dibuka. Gas carrier berlepas. Kami telah pun berlepas.
Saya selalu berharap perkara ini tak akan berlaku. Serangan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan untuk membantu pihak pejuang yang sedang bertungkus lumus nampaknya tidak membawa apa-apa kesan langsung. Adakah ini satu kenyataan untuk diterima? Raksasa telah beredar ke Chiyoda World. Dah beralih ke studio. Bagus. Letihnya. Bagus kerja awak. Apa akan jadi pada negara ni? Ya? Encik Tabata! Tengok tu! Tengok! Apa tu? Dari mana datangnya? Saya tak pernah rasa keadaan ni. Cepat ambil gambar. Cepat. Cepat. Tuju pada sasaran. Kita akan bertindak. Pejuang 2, Roger. Pejuang 3, Roger! Mana datangnya? Itu dia! Pasukan gempur! Sasaran kita dah berhenti. Bagus. Orang-orang kita memangnya hebat. Ini adalah tugas mereka yang pertama. Jangan terlalu menaruh harapan. Mana boleh? Kenapa pula tak boleh disiarkan? Ini pertama kali kami melihatnya. Tak guna. Mereka tak siarkan ke? Entahlah. Siapa yang buat serangan tu ya? Bila pula datangnya? Pejuang 2 ditembak. Keluar! Roger. Bukan begitu caranya. Ha? Siapa cakap tu? Macam mana boleh dengar suaranya sampai sini? Ada apa? Ada suara mengatakan arah tujuan pasukan gempur salah. Apa dia? Saya nak cakap. Baik. Dengar, ada yang tak kena dengan pergerakan jet tu. Apakah sistem sifat pejuang yang sebenarnya? Kuasa memandunya memang seperti jet. Repulsor lift membuatkan ia terapung. Dan ada 3 penghapusan sifat kaku. Awak ni siapa? Saya yang telah mencipta repulsor lift dan aerial base pengkalan di mana awak berada sekarang ini, Encik Shimaro. Komander, pejuang 3 ditembak. Apa? Alat kelengkapan terbaik. Anggota kita perlukan latihan. Jangan burukkan penampilan pertama kita. Kasyo, jemakan peluru. Balik untuk ambil bekalan. Tapi Adakah ia dah terlambat? Apa yang dia buat? Semuanya tak menjadi. Apa yang patut saya buat sekarang ni? Lari. Kenapa ini semua terjadi?
Apa yang dah jadi ni? Ah! Ultraman! Bumi dalam bahaya. Saya nak jadi macam awak. Saya perlukan cahaya awak. Berilah saya kekuatan. Adakah awak menguji saya? Cahaya ini terasa begitu panas. Ia menutupi saya. Tidak. Ia menyerap ke tubuh saya. Cantiknya. Cahaya apa tu, ha? Gergasi cahaya? Komander, saya sungguh tak sangka. Apa tu? Boleh tahanlah. Apa tu?